Hai semua, pernah tak anda terfikir macam mana syarikat-syarikat besar atau kerajaan merancang untuk masa depan? Hari ini, kita akan kupas satu topik yang sangat berkuasa, pengurusan strategik. Mungkin bunyinya macam corporate, tapi percayalah ia sebenarnya ada di mana-mana dalam hidup kita. Soalannya, macam mana mereka buat kan? Macam mana mereka boleh ramal masa depan dan buat keputusan-keputusan besar yang akhirnya membuahkan hasil? Inilah dia kuasa pengurusan strategik. Satu plan induk untuk mencapai apa saja impian dan matlamat. Okey, jom kita patah balik ke asal usulnya. Dan anda mungkin akan terkejut bila dapat tahu yang idea ni bukannya bermula dalam bilik mesyuarat yang ada pendingin hawa tu, tapi di medan perang. Ya, betul tu. Perkataan strategi itu sendiri datang daripada strategos dalam bahasa Greek purba. Pada asalnya, strategi ni adalah tentang macam mana nak susun rancangan untuk kalahkan musuh. Ia tentang guna semua kekuatan yang ada, rebut semua peluang untuk dapat kelebihan. Prinsip yang sama kan? Sama ada di medan perang zaman dulu atau dalam dunia bisnes hari ini. Jadi, strategi ni seni ke sains? Jawapannya? Dua-dua sekali. Ia adalah seni sebab ia perlukan kreativiti, perlukan idea yang luar biasa. Cuba bayangkan taktik bijak Sun Tzu dalam The Art of War. Tapi pada masa yang sama, ia juga satu sains sebab ia sangat bergantung pada data, pada analisis untuk buat keputusan yang betul-betul mantap. Gabungan inilah yang buat ia sangat berkuasa. Baiklah, setiap strategi yang mantap tu kan, ia mesti bermula dengan dua elemen asas ni, visi dan misi. Jom kita fahamkan betul-betul perbezaan dua benda ni sebab ramai yang selalu keliru. Cara paling senang nak bezakan adalah dengan dua soalan mudah ni. Visi tanya soalan, kita nak jadi apa? Ia adalah impian besar tu, gambaran masa depan yang buat kita rasa bersemangat. Misi pula lebih praktikal. Dia tanya, okey, kita nak buat apa? Sekarang. Ia adalah tindakan yang kita ambil hari ini untuk jadikan impian tu satu kenyataan. Cuba kita tengok visi AirAsia. Jelas, berani dan terus terang, kan? Atau kita ingat balik wawasan 2020 oleh Dr. Mahathir. Ia bukan sekadar satu dasar, tapi ia bagi satu gambaran yang sangat kuat dalam kepala kita tentang macam mana rupa Malaysia pada masa depan. Vision macam inilah yang gerakkan seluruh negara ke arah satu matlamat yang sama. Misi ni pula dia lebih membumi. Ia jawab soalan kenapa kita wujud. Macam Tesla, misi dia bukan sekadar nak jual kereta elektrik tau. Misi dia adalah untuk mempercepatkan peralihan dunia kepada tenaga mampan. Dari sini kita tahu bukan sahaja apa yang mereka buat tapi siapa pesaing mereka, iaitu syarikat-syarikat lain dalam arena tenaga lestari. Okey, sekarang jom kita tengok sikit perjalanan idea hebat ni, macam mana ia berevolusi dari dunia tentera sampailah ke dunia moden yang kita kenal sekarang. Perjalanan dia memang menarik tau. Ia bermula dengan jeneral-jeneral zaman dulu. Tapi lepas Perang Dunia Kedua, sektor swasta mula pinjam idea ni. Bila pasaran global makin terbuka, syarikat-syarikat perlukan strategi untuk bersaing. Kemudian, masuk je era 90-an, ada satu lagi anjakan besar berlaku. Sektor awam, iaitu kerajaan, pun mula fikir, kita pun boleh guna benda ni untuk jadi lebih efisien. Anjakan ke sektor awam ni didorong oleh satu idea besar yang dipanggil pengurusan awam baharu atau New Public Management. Senang cerita, idenya ialah nak jadikan kerajaan tu berfungsi lebih macam sebuah bisnes yang cekap, bukannya sebuah birokrasi yang lambat dan tak dengar suara rakyat. Baik, kita dah tahu apa itu strategi dan kenapa ia wujud. Sekarang, persoalannya, macam mana? Macam mana nak buat? Sebenarnya, proses pengurusan strategik ni boleh dipecahkan kepada 3 langkah utama je. 3 langkah tu ialah formulasi, implementasi dan penilaian. Bunyi macam complicated kan? Tapi jangan risau. Jom kita guna satu analogi yang sangat dekat dengan kita semua supaya ia jadi lebih mudah difahami. Langkah pertama, formulasi. Ini fasa merancang. Bayangkan anda nak sambung belajar. Anda tengok diri anda. Apa kekuatan anda? Mungkin komitmen tinggi. Apa kelemahan? Mungkin cepat stres. Lepas tu anda tengok luaran. Apa peluang yang ada? Kolej yuran berpatutan. Apa ancaman? Mungkin jarak yang jauh. Dari sinilah anda mula rangka strategi anda. Langkah kedua, implementasi. Yang ni fasa bertindak. Dah tak boleh setakat berangan. Anda betul-betul pergi daftar kelas, anda asingkan duit gaji untuk yuran, anda mula pergi kuliah. Inilah masanya di mana kita letakkan sumber dan tenaga untuk gerakkan plan kita tu. Dan akhir sekali, penilaian. Anda dapat result exam. Adakah strategi belajar anda berkesan? Kalau ada subjek yang gagal, adakah kita putus asa?
Tak Dan, kita tengok balik apa masalahnya, mungkin tak cukup masa belajar dan kita perbaiki strategi kita untuk semester depan. Proses ni sentiasa berulang untuk pastikan kita tak lari dari landasan. Okey, jadi semua yang kita bincangkan ni, kenapa ia penting untuk anda secara peribadi? Kenapa anda patut ambil tahu? Sebabnya mudah, pengurusan strategik ni bukan untuk CEO atau general je. Ia sebenarnya satu cara berfikir, satu set alat mental yang anda boleh guna untuk apa sahaja, merancang kerjaya, urus keuangan atau apa-apa je matlamat jangka panjang. Ia ajar kita untuk tengok hidup kita sendiri macam seorang strategis, kena pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Apakah visi anda untuk diri anda dan apakah misi anda, tindakan harian yang anda sedang buat untuk capai visi itu? Bila anda guna kerangka pemikiran ini, anda bukan saja ada impian, tapi anda ada plan tindakan untuk merancang jalan anda sendiri menuju kejayaan.